pernah dengar tak tentang cerita Puteri Gunung Ledang? Tak pernah. Kesiannya dia korang ni. Nak dengar tak? Nak, meh dekat sini. Meh dekat sikit. Okey, meh sini ceritakan korang. Pada zaman dahulu kala, di puncak Gunung Ledang yang diselubungi oleh kabus misteri, bersemayamlah seorang puteri yang tiada tolak bandingnya, cantik bagai bulan purnama, sakti bagai embun yang tidak tersentuh. Di Melaka, Sultan Mahmud Shah mendengar khabar akan kecantikan sang puteri. Lalu timbullah hasrat di hatinya untuk memperistrikannya. Jika tidak keperoleh, tidak tenang beta di sebelah sana, ucap sang sultan. Lalu baginda mengarahkan hang tuah bersama para hulu balang untuk mendaki gunung yang tinggi, hutan yang sunyi dan menyampaikan hajatnya. Sebaik sahaja mereka sampai di puncak, bertemulah mereka dengan Puteri Gunung Ledang yang berseri-seri wajahnya namun tajam caranya. Puteri itu tidak langsung menolak tetapi meletakkan syarat yang bukan kepalang. Yang pertama, jabatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang. Yang kedua, jabatan perak sebagai ganti. Yang ketiga, 7 dulang hati nyamuk. Yang keempat, 7 dulang hati kuman. Yang kelima, 1 tempayan air mata anak dara. Dan yang paling terakhir, semangkuk darah anak raja. Jika itu mampu diperolehi, beta terima pinangan ini. Hang Tuah pulang membawa pesan. Sultan Mahmud Shah terdiam. Syarat itu terlalu berat, terlalu mustahil. Namun bila sampai pada syarat yang terakhir, darah anak raja sendiri, baginda tersentak, hatinya berbelah bahagi. Di saat itulah baginda tersedar bahawa cinta bukan sekadar memiliki tetapi juga mengerti batas diri. Akhirnya baginda membatalkan hasratnya Puteri Gunung Ledang kekal di puncak keseorangan dan juga tidak dimiliki sesiapa. Pergi ke hutan, memetik selasih, terjumpa rusa berlari-lari. Jika cinta sekadar nafsu kasih, akhirnya diri merana sendiri. Maka kekalah legenda ini sebagai pengajaran kepada kita bahawa tidak semua yang diingini harus dimiliki dan tidak semua kuasa mampu menundukkan takdir. Gunung boleh didaki, lautan boleh direnangi, tetapi kehendak yang melampaui batas pasti memakan diri sendiri. Maka tamatlah cerita Puteri Gunung Ledang kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.